Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang pernah beli panduan lengkap fotografi dari Asas Professional, e-book saya, dan juga kepada siapa yang pernah beli preset saya ataupun yang nak tahu macam mana menggunakan Lightroom Mobile. Okey. Pertama sekali, korang kena download dulu Lightroom Photo dan Video Editor. Pastikan dia original daripada Adobe. Okey. Okey, bila dah download, okey, kita open. Okey, baik. Ini adalah bahagian Lightroom Cloud. Ini adalah tempat kita upload ke galeri Lightroom. Kalau bahagian galeri ni adalah apa yang ada di handphone kita. Okey. Okey, baik. Jadi saya nak tunjuk first kali kita upload dulu gambar ke dalam cloud Lightroom ni. Okey, baik. Ini adalah gambar dari kamera saya. Okey, saya akan ambil beberapa lah ya. Okey. Kita akan ambil 1, 2 dan kita ambil beberapa ya, random. Okey. Okey, dan tekan add. Kita akan tambah dia ke dalam galeri Lightroom. Okay, baik, lepas tu kita cari. Okey, dia tak ada bahagian 2025 ni. Okey, kalau korang nak filter sini pun boleh filter. Okey, tak apa, saya biasa saya guna all photo. Okey, mungkin kat bawah. Ni je. Okey, kenapa dia kat sini? Sebab kamera saya terlupa nak update. Tarikh. Okey, baik. Okey, saya akan kita dah upload. Okey, baik. Sekarang ni step seterusnya, macam mana kita nak upload preset Lightroom ni masuk ke dalam Lightroom. Okey, first kita mesti kena tekan preset ni dulu. Okey, dia dah keluar macam ni. Okay, lepas tu pergi ke titik 3 atas yang ni. Okay, tekan dan kita akan tekan import. Okay, ni import. Okay, kita akan cari preset ni. Ni je. Sebelum tu kena download dulu preset tu dan extractkan dia. Okay. Okay, kita download. Okay, kita download beberapa. Okay, kita upload beberapa. Okay, contoh dah upload. Okay, file ni saya dah upload. Jadi dia akan ada dekat user preset. Okay, mungkin ada preset yang tak dapat detect. Mungkin version tu daripada PC lama. Okay. Okay, baik. Sekarang korang boleh pilih preset-preset yang saya sendiri buat ni. Dia sesuai untuk pelbagai jenis cahaya. Okay, korang pilih mana korang nak. Cahaya dan handphone. Kalau korang rasa cantik, okay, lepas tu korang adjust je sikit-sikit. Okay, macam mana nak adjust? Okay, kita pilih dulu preset. Okay, saya rasa macam yang ni cantik. Okay, bila dah pilih yang ni, tekan right. Okay, sekarang saya rasa macam terlalu terang lah. Okay, pergi ke edit. Okay, tengok bahagian light. Okay, kita tengok exposure. Kita boleh adjust dia balik. Okay, sekarang ni saya ada on kan histogram ni. Okay, macam mana kita nak on histogram ni? Pergi pada bahagian titik 3 ni dan view option.
Okey, pilih histogram. Okey, histogram ni bagi saya penting untuk kita tengok dalam e-book saya macam mana untuk baca graf ni supaya dia cantik. Gambar tu tak terlalu overexpose, underexpose. Dia kalau kita ada style yang overexpose sikit pun okey, tapi jangan sampai meter ni terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kalau korang tengok mata korang cantik, okey, sentuh. Ini nice. Okey, kontras. Kontras nice. Okey, ni boleh shadow. Okey, korang kalau shadow kuat, kalau jenis nak macam HDR sikit pun boleh tinggikan. Okey, white ni contoh muka ni, white ni dia akan terangkan pada tempat-tempat yang kena cahaya matahari, cahaya yang kuat. Jadi kita boleh light ni, okey, kita boleh kurangkan sikit. Macam ni. Okey. So, kalau korang nak ubah color, okey, kat sini boleh temperature. Temperature ni okey, korang boleh main kat sini. Nak kuning sangat, nak biru sangat, okey. Tengok meter tu. Okey, saya okey, ni cantik. Yang bahagian hijau dengan purple ni saya jarang, kecuali kalau color tu dia purple ataupun dia hijau, kita akan lawan macam dia. Okey, kalau yang ni bahagian vibrance, dia color tu akan naik lagi. Okey, kalau ini dia naik, tips dia, kalau saya edit, kalau ini saya naikkan tinggi sikit, yang bawah saya akan kurangkan sikit. Dia akan nampak lebih soft. Okey. Kalau korang tak pandai, tak apa, korang guna je preset dulu. Just adjust pada sini saja. Exposure, kontras, highlight, shadow, white. Adjust pada situ saja, ataupun korang adjust pada exposure saja. Kalau korang tak mahir dalam editing Lightroom. Tapi korang akan cuba juga untuk mahirkan supaya korang boleh faham macam mana menggunakan Lightroom ni lebih profesional. Okey, baik, siap. Kita tutup histogram. Okey, siap. Baik. Okey, gambar ni saya dah edit, tapi saya ada gambar lain, tapi situasi dia tempat yang sama, lighting yang sama, yang lebih kurang. Okey, jadi saya boleh copy editing ni ke tempat lain. Okey, kita tekan titik 3 atas ni, dan kita boleh tekan copy setting. Okey, ini tak payah usik apa-apa, tekan saja right. Okey, jadi kita pergi ke gambar ni, contoh. Kita tunggu dulu adik kejap. Okey, kita akan tekan paste setting pula. Jadi kita copy dan kita pindahkan ke gambar yang kita nak. Paste. Okey, nampak? Lighting dia akan lari sikit. Jadi apa saya buat? Saya kurangkan exposure dia. Okey. Okey, nampak? Mungkin shadow dia terlalu tinggi. Okey. White ni mungkin terlalu rendah, saya tinggikan sikit. Okey, cantik. Siap. Okey, lepas tu saya nak paste kat sini pula. Okey, kita cuba. Setting yang first tadi tu, dia masih copy lagi. Kita paste saja. Tengok. Okey, dia terang. Kalau kita nak back,
kita tekan button back kat sini, tekan saja sekali. Okey, kita nak copy balik preset ni, kita copy preset ni, tekan right, pergi gambar yang kita nak, then kita paste lagi. Okey, siap. Okey, kalau korang tak nak guna yang editing yang ini, kita boleh pilih preset lain. Itu kan pada preset, kita boleh pilih kita nak yang mana. Contoh, korang mungkin saya suka gambar ni. Sebab kita ambil old school sikit, gambar-gambar klasik sikit macam ni. Kita tekan edit, dan kita bermain dengan cahaya sikit, exposure. Lepas tu mungkin color dia agak kuning lah. Okey. Okey, lebih kurang lah. Okey, saya nak tunjuk macam mana menggunakan preset yang dah ada. Okey, siap. Okey, kalau kita nak tengok sebelum dan selepas, sekejap, tunggu loading. Okey, kalau ini selepas, kalau kita nak sebelum selepas, kita tengok. Okey, ini sebelum dan selepas. Tengok, dengan menggunakan preset yang saya bagi ni, just beberapa klik saja, just korang tukar exposure, just cukup. Kalau lighting terlalu terang, rendahkan. Kalau terlalu gelap, tinggikan. Itu saja. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.